Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam siri penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Saya Nur Arisa Fatini binti Muhammad Khairul Azam dari kelas 6 Saidina Usman. Dan saya Nurul Ain Kirana binti Azman daripada kelas 6 Saidina Usman. Kali ini kami akan berkongsi tentang penghayatan hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis keempat. Terjemahan hadis daripada Abdul Rahman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW yang sangat sentiasa berkata benar lagi diakui kebenarannya telah memberitahu kami, sesungguhnya dihimpunkan unsur penciptaan setiap kamu di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian bertukar menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian bertukar menjadi seketul daging selama itu juga, kemudian diutuskan malaikat, lalu dia pun meniup roh padanya, dan malaikat itu diperintahkan agar menulis 4 ketetapan: rezeki, ajal, amal perbuatannya, dan sama ada dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Maka demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada antara kamu orang yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga hanya 1 hasta, tetapi takdir telah mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya ada antara kamu orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 hasta, tetapi takdir telah mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan ahli syurga sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penghayatan pertama. Murid perlu menyedari bahawa manusia merupakan sebaik-baik kejadian berbanding makhluk lain. Kedua, murid hendaklah sentiasa istiqamah melakukan kebaikan dan berdoa agar mendapat husnul khatimah. Ketiga, murid hendaklah bekerja sama sesama rakan secara harmoni dengan menghargai dan memanfaatkan kelebihan masing-masing. Keempat, murid hendaklah mengelakkan diri daripada memandang hina terhadap orang yang melakukan kesalahan dan sentiasa mendoakan kebaikan untuknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.